sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar, kata Abu Umamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Quran. Aku dengar Nabi bagi tahu, bacalah Quran. Fa innahu ya'ti syafi'an li ashabihi. Quran ni nanti bila nama kita dipanggil di mahsyar, dia mai. Dia mai untuk bagi syafaat. Tuan-tuan nak cari siapa di mahsyar bercakap bagi pihak tuan-tuan. Para nabi pun tunduk di mahsyar. Binatang semua tunduk, syaitan dan jin lebih-lebih lagi lah tunduk, tak keluar satu perkataan pun. Tiba-tiba ada orang ataupun ada yang mai tukang cakap bagi pihak kita. Kita duduk diam saja. Yang mai bercakap bagi pihak kita itu ialah Quran. Siapa pun yang hafal Quran, siapa pun yang baca Quran tiap-tiap hari, siapa pun yang ada satu ruang dia tadabbur Quran tiap-tiap hari, ikhlaskan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Quran datang sebagai pemberi syafaat. Apa maksud pemberi syafaat? Quran tolong mai cakap. Quran tolong mai bercakap, mai defend dia. Quran tolong mai defend dia, pertahankan dia. Dia tak payah cakap dah. Tuan-tuan, Quran tolong mai pertahan dia dengan siapa? Di antara orang tu dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala.